Cadangan saya bang untuk geng-geng kereta KL bang. Geng-geng kereta KL mereka tak ada tempat berkumpul. Dulu mereka kat Dash, tapi government dah kacau. Cadangan saya bang, kita nak jadikan APD Crew Circuit ni tempat geng-geng kereta KL berkumpul every week. Sabtu Ahad. Saya mewakili geng-geng kereta bang. Kalau ada bayaran masuk RM5 pun no issue bang. Sebab apa? Sebab kita tak takut tak ada isu pasal polis ke apa ke. Sebab kita di tempat yang betul. Ini cadangan saya je lah. Sebab kita nak jadikan tempat ni the second Tokyo. Sebab first Tokyo dekat Melaka, MMC saya punya. Tak ada lah. So kita nak jadikan ni second Tokyo. Sebab kalau abang tak buat benda ni bang, orang KL mereka akan PMMC. Kereta yang standard mai, kita tak ketepikan. Still mai, boleh mai parking kat kawasan ni. Dan kita boleh add on sikit lagi kereta-kereta modified semua kat kawasan ni. Kita ada pedok, kita mungkin boleh buat tepi ni pedok. Pedok. Abang at the same time abang give support dekat drifter Malaysia, abang main. Tapi kita buat by ni lah. Mungkin kita buat slot 30 biji lah minggu ni. So kat kawasan ni adalah kawasan drifter punya pedok. Kawasan ni kita buat car show lah. Pop and band ke apa ke. Sama dengan di sebelah sana juga. Korang nak buat apa, korang buat lah. Korang nak pop and band memang meletup kereta ke apa, buat lah. Paling best, paling wajib bang, kena ada kafe. Kafe tu di bawah APD Crew Circuit-nya. Ada kafe, makanan minuman di luar tak boleh masuk. So pendapatan daripada set APD melalui kafe tu dan RM5. No issue untuk mat kereta KL bang, RM5 no issue. Korang setuju tak? Kalau saya propose benda ni, bukan saya. Saya pergi claim seorang pula. Saya dengan uncle tengah bercadang, kita jadikan ini pot hujung minggu, Sabtu Ahad. Hari ada event kita akan maklumkan ada event. So tak boleh. Tak ada event, apa kena always follow update about APD Crew Circuit dekat page APD Crew Circuit. Tengok minggu ni kita punya program tu hidup tak? Program hidup tak? Kita akan make sure benda ni hidup untuk semua scene kereta di KL Selangor kat sini. APD Crew Circuit. Saya mungkin tak mampu nak jadi macam Adik USR, kita nak buat track kat Ampah. Tapi saya mampu buat ini barang dekat Ampah bersama dengan Uncle Shah. Bersama dengan Loyai, legend kita, dan bersama dengan kita punya brother. Ini orang wajib ni. Kalau korang semua setuju, korang angkatlah Uncle sebagai ikon pemotoran. Walaupun dah tua, dia boleh mentadbir selama 10 tahun je, lepas tu dah tak ada. Tapi bila Uncle dah tak ada, don't worry, saya take over, saya sambung legacy. Alright, mantap. So macam, korang setuju tak? Kalau korang setuju, boleh tak ramai-ramai mention APD Crew Circuit? Korang follow ramai-ramai, korang bagi tahu kasih jadi 1000 komen. Kita nak make sure benda ni jadi. At the same time, minggu ni kita nak proof ini barang. Saya seru semua mat kereta KL Selangor, orang biasa yang tak main kereta, tak main motor pun tak apa, untuk datang event ni. House of Motorsport Underground. Inilah titik mula dia. Kita ada car show, airsas, audio show, kita ada drift. Apa nak macam mana, kita make it happen. Tapi minggu ni event 20-21 hari bulan ni, jumpa korang dekat APD Crew Circuit, organised by Chai Motorsport dan hasil kerjasama bersama dengan APD Crew Circuit. Dan jumpa korang dekat event nanti. Assalamualaikum.